penjelasannya ialah, ataupun kamu boleh tulis penjelasannya ialah menetapkan dasar 2/7 negara. Dia ada banyak tau. Ataupun kamu boleh tulis juga menjamin pelaksanaan undang-undang dan keadilan. So kamu tengok, kita pergi undang-undang lah kan. Penjelasannya ialah, okey, kamu ni fakta lah. Ataupun ni kamu boleh lah tulis kat bawah ni, sebab dia punya fakta pertama kan. So penjelasannya ialah, kamu boleh tulis menjamin pelaksanaan undang-undang, undang-undang dan keadilan. Macam yang ni dia jadi fakta lah. So penjelasannya ialah menjamin pelaksanaan undang-undang dan keadilan. Ni adalah fakta. So untuk fakta ni kita nak kena bagi dia punya huraian kan. Okey, kamu boleh bagi huraian. Macam mana huraian yang nak kamu bagi kat sini? Kamu boleh bagi tahu pemimpin tu, seorang pemimpin tu, kamu boleh tulis pemimpin itu pemimpin memastikan undang-undang dilaksanakan, memastikan undang-undang dilaksanakan dengan keadilan, dilaksanakan dengan keadilan tanpa pilih kasih. Itu satu huraian lah. So keadilan yang ditegakkan dapat mengelakkan apa? Ketidakpuasan rakyat dan mencegah konflik yang boleh gugat kestabilan negara. Kamu bagilah lebih detail lagi. Kamu boleh tulis apa? Keadilan yang ditegakkan tu keadilan yang ditegakkan dapat dekat sini kamu tulislah penanda wacana, kamu tulis maka dekat sini sebab kita nak kena guna penanda wacana juga kan. So kita boleh tulis kat sini. Okay. Memastikan undang-undang dilaksanakan dengan keadilan tanpa pilih kasih, maka keadilan kat sini ke K kan, keadilan ya. Keadilan yang ditegakkan itu dapat apa? Dapat mengelakkan ketidakpuasan rakyat dan mencegah konflik yang boleh menggugat kestabilan negara. Okey, macam dekat sini kamu tengok.
So kamu dah bagi dah dia punya pengenalan. Lepas tu fakta pertama lah kan. Apa dia fakta pertama? Penjelasannya ialah menjamin pelaksanaan undang-undang dan keadilan. Ni dan ni huruf kecil lah kan. Huruf kecil, keadilan. Pemimpin memastikan, so ni adalah huraian untuk fakta tu. Pemimpin memastikan undang-undang dilaksanakan dengan keadilan tanpa pilih kasih. Maka keadilan yang ditegakkan dapat mengelakkan apa? Ketidakpuasan rakyat dan mencegah konflik yang boleh menggugat kestabilan negara. Betul tak? Ni. Dan so ini adalah fakta pertama. Ni fakta kedua pula, kamu boleh juga bagi sebab kamu boleh bagi tahu mengenai mengurus pentadbiran dengan cekap dan berintegriti. Itu adalah fakta kedua. Kamu boleh bagi kat sini. Okey. Kamu boleh bagi kat sini fakta kedua pula. Okey, apa dia fakta kedua? Fakta kedua boleh kamu bagi mengurus pentadbiran dengan cekap. Di samping itu, penanda wacana kamu boleh tulislah di samping itu kita bercakap pasal apa? Kita bercakap pasal kita punya pemimpin kan. So kamu tulislah, boleh tulis kat sini di samping pula. Di samping itu pihak pemimpin ataupun pemimpin mengurus pentadbiran dengan cekap dan berintegriti. Macam mana dia nak mengurus? Kamu tengok kat sini. Di samping. Okey. Di samping itu mengurus pentadbiran dengan cekap dan berintegriti. Okey, ni dan setiap kali cikgu enter saja dia jadi huruf besar. Tak tahu kenapa, cikgu pun tak pandai sangat lah typing ni. Tapi kamu ambil yang important sajalah, yang kita punya essay ni lah kan. Dia punya fakta dengan hurai macam mana cikgu buat, kamu tengok yang tu lah. Pasal typing tu kamu jangan ambil kisah sangat lah. Ni tengok di samping jadi T, macam mana datang T pun tak tahu. Okey, di samping itu mengurus pentadbiran dengan cekap dan berintegriti. So berintegriti tu apa dia integriti? Integriti maksud dia jujur, tulus, macam tu lah kan. Pemimpin tu harus nak kena jujur lah kan. Kalau tak jujur macam mana rasuah kan. Tak nak lah macam tu. So pemimpin yang berwibawa kan bolehlah sambung. Pemimpin yang berwibawa. Okey, pemimpin yang berwibawa akan memastikan. Pemimpin yang berwibawa akan memastikan sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran berjalan macam mana? Berjalan lancar.